Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaid Hakimi Muhammad Razib daripada kelas Usul A dengan nombor metrik 077963. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan sedikit mengenai konsep sabar menurut perspektif Islam. Melalui pembentangan ini, saya akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai konsep sabar, kepentingannya dalam kehidupan serta bagaimana sifat sabar dalam pembentuk peribadi Muslim yang lebih baik dan diridai Allah Subhanahu Wa Taala. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Jadi untuk pengenalan konsep sabar, pengertian sabar. Sabar merupakan salah satu akhlak utama dalam Islam. Sabar juga meliputi sabar melaksanakan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah dan juga sabar menghadapi ujian dan musibah. Sabar juga menjadi asas pembentukan iman, ketakwaan dan kekuatan rohani. Dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 153, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan, yakni kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Dalam intipati ayat tersebut, sabar ialah ibadah hati. Sabar juga dapat membina ketenangan jiwa dan juga sabar membantu seseorang bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk latar belakang kuliah 1 membahaskan tentang 3 peringkat sabar yang dibahaskan oleh Ustaz Muhaizat Muhammad. Ustaz Muhaizat Muhammad menggunakan kitab Hidayatus Salikin yang diterjemah Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Dalam kuliah tersebut, dia memfokuskan 4 perkara. Yang pertama, konsep sabar menurut tasawuf. Yang kedua, penyucian jiwa iaitu tazkiyatun nafs. Yang ketiga, sabar sebagai maqam kerohanian. Dan yang keempat, hubungan sabar dengan redha dan tawakal. Jadi pendekatan adalah untuk pengajian kitab turat, tasawuf dan juga pembinaan hati. Kita berpindah kepada latar belakang kuliah yang kedua. Kuliah kedua membincangkan tentang sabar dalam ujian. Dan penceramah kuliah tersebut ialah Ustaz Haslin Baharim. Sumber kuliah tersebut dia bukan syarahan kitab tertentu dan berpandukan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fokus kuliah tersebut terdapat 3 perkara. Yang pertama, sabar dalam kehidupan seharian, dan yang kedua, berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis, dan yang ketiga, pendekatan dakwah yang santai dan juga mudah difahami. Jadi penekanan dalam kuliah tersebut adalah contoh kehidupan sebenar, motivasi untuk istiqamah dalam ibadah dan juga mudah difahami dan diamalkan oleh masyarakat. Jadi kita berpindah kepada latar belakang kuliah yang ketiga, iaitu yang terakhir. Kuliah 3 membincangkan tentang sabar dalam menghadapi ujian. Dan kuliah ini disampaikan oleh Ustaz Siddiq Noor. Ustaz Siddiq Noor menggunakan kitab Al-Hikam, iaitu Ibnu At-Ataliyah As-Sakandari. Jadi untuk fokus kuliah ini terdapat 3 perkara. Yang pertama, dunia ialah tempat ujian. Dan yang kedua, hikmah di sebalik musibah. Dan yang ketiga, hubungan sabar dengan kehidupan moden. Pendekatan yang digunakan dalam kuliah ini adalah tasawuf, falsafah kehidupan dan juga analisis isu semasa. Untuk analisis isi kandungan kuliah 1, terdapat 3 martabat sabar. Yang pertama ialah sabar golongan awam. Yang kedua, sabar golongan muridin. Dan yang ketiga, sabar golongan siddiqin. Untuk sabar golongan awam ialah mengharapkan pahala dan juga takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, untuk sabar dalam golongan muridin, dia melihat semua ujian daripada Allah. Jadi membina dengan husnuzon. Dan juga untuk golongan yang ketiga, sabar golongan siddiqin. Dia penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
dan juga sabar kerana cinta kepada Allah. Jadi rumusan untuk isi kandungan kuliah 1 ialah sabar ialah proses penyucian jiwa menuju keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk analisis isi kandungan kuliah 2 pula, terdapat membincangkan tentang 3 bentuk sabar. Yang pertama, sabar ketika musibah. Yang kedua, sabar dalam ketaatan. Dan juga yang ketiga, sabar meninggalkan maksiat. Untuk sabar ketika musibah, kita perlu reda terhadap takdir dan juga tidak berputus asa. Untuk sabar dalam ketaatan pula, kita perlulah solat, istiqamah dalam menunaikan ibadah dan juga kita perlu menuntut ilmu. Dan yang ketiga, sabar meninggalkan maksiat, kita perlu mengawal hawa nafsu dan juga kita perlulah menjaga diri daripada membuat dosa. Jadi rumusan untuk isi kandungan kuliah 2 ialah sabar perlu diamalkan sepanjang kehidupan. Kita berpindah kepada analisis isi kandungan kuliah yang ketiga, iaitu yang terakhir. Isi kandungan kuliah 3 membincangkan tentang hakikat dunia. Jadi pada hakikat dunia, dunia ialah darul ibtila, iaitu tempat ujian. Jadi inti ipati dalam isi kandungan kuliah 3 ini, kita jangan hairan dalam kesusahan. Setiap ujian pasti mempunyai sesuatu hikmah. Dan juga ujian adalah untuk mendidik jiwa kita sebagai seorang hamba. Jadi aplikasi semasa yang digunakan ialah yang pertama, media sosial, fitnah, konflik masyarakat dan juga tekanan hidup moden. Jadi rumusan untuk isi kandungan kuliah 3 ialah sabar membentuk cara berfikir yang matang terhadap kehidupan kita. Untuk ulasan dan perbandingan ketiga-tiga kuliah, kita terdapat 3 penceramah kita, iaitu yang pertama Ustaz Muhaizat Muhammad, yang kedua Ustaz Haslin Baharim dan yang ketiga Siddiq Noh. Jadi fokus untuk ketiga-tiga ustaz itu berbeza. Untuk Ustaz Muhaizat Muhammad, dia memfokuskan tasawuf dan maqam sabar. Untuk Ustaz Haslin Baharim pula, dia memfokuskan tentang praktikal kehidupan. Dan untuk Ustaz Siddiq Noh pula, beliau memfokuskan tentang hakikat dunia. Tetapi terdapat juga pendekatan yang digunakan oleh ketiga-tiga ustaz. Untuk Ustaz Muhaizat Muhammad, pendekatan yang digunakan adalah penyucian hati. Untuk Ustaz Haslin Baharim, dia menggunakan pendekatan dakwah mudah yang difahami. Untuk pendekatan Ustaz Siddiq Noh, dia menggunakan pendekatan tasawuf dan isu semasa. Jadi persamaan untuk ketiga-tiga penceramah ini ialah berasaskan Al-Quran dan Sunnah, menekankan kepentingan sabar dan juga membimbing pembentukan akhlak Muslim. Jadi untuk perbezaan ketiga-tiga kuliah ini, untuk kuliah yang pertama, dia menggunakan pembangunan rohani. Untuk kuliah yang kedua, iaitu Ustaz Haslin Baharim, menggunakan aplikasi harian. Untuk kuliah yang ketiga, iaitu Ustaz Siddiq Noh, menggunakan falsafah kehidupan. Jadi untuk kesimpulan pembentangan pada hari ini ialah sabar ialah asas pembentukan insan Muslim. Ketiga-tiga kuliah saling melengkapi, iaitu kuliah yang pertama membina hati, yang kuliah kedua membentuk amalan dan kuliah ketiga membina cara berfikir. Jadi pengajarannya yang kita dapat di sini ialah sabar bukan sikap pasif. Yang kedua, sabar ialah usaha memperkukuh iman, mengawal emosi dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, pengajian kitab masih relevan dalam membimbing umat Islam menghadapi cabaran semasa. Jadi, alhamdulillah selesai pembentangan kita. Itu saja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya, kedua-dua tersebut datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih. Itu saja daripada saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس،
الناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول